Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah SWT di atas limpah kurnia Allah. Taufik dan hidayahnya kita masih lagi dapat menambahkan amalan kita, bekalan kita untuk kita bawa bertemu dengan Allah nanti insyaAllah. Mudah-mudahan amalan kita yang kita lakukan pada malam ini dan malam-malam sebelumnya diterima oleh Allah SWT dan diberikan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah SWT, terutamanya dalam bulan Ramadan yang mempunyai kelebihan dan keistimewaan yang dikurniakan oleh Allah kepada kita umat Nabi Muhammad yang tidak dikurniakan kepada umat-umat yang lain. Itu keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada malam ini saya tunjuk video tentang mengambil wudhu. Mudah-mudahan video ini memberi manfaat pada kita dan mempertingkatkan amalan kita dari segi pahala dan kesedarannya pada kita. Kadang-kadang amalan yang kita lakukan jumlah dia ataupun suasana dia serupa dengan orang yang lain, tetapi ganjaran pahala diberi berbeza oleh Allah SWT. Kerana berbezanya tata cara kita melakukan amal ataupun niat kita dalam melakukan amal. Umpama ibadat sembahyang, kadang-kadang ada orang yang sembahyang 2 rakaat. Manusia A sembahyang 2 rakaat, manusia B pun sembahyang 2 rakaat juga. A 5 minit, B pun 5 minit, masa dia sama. Tetapi ganjaran pahala Allah bagi berbeza. Pasal apa berbeza? Kerana niat mereka berbeza. Orang ni dia niat akad takbir, akad tangan, menalakan tapak jari ke kiblat. Bila ditanya pasal apa buat demikian, dia tengok orang buat dah ke belakang, maka kita pun buat. Orang seorang lagi akad tangan juga, ditanya pasal apa buat gitu, ini sunnah Rasulullah. Aku belajar dengan tu guru, cara dia buat gini. Maka orang tu walaupun akad tangan sama akad tangan, tapi pahala berbeza. Begitu juga dengan sedekah kita. Ada orang bagi sedekah RM5, A bagi sedekah RM5, B pun bagi sedekah RM5 juga. Tapi pahala diberi berbeza oleh Allah. Kalau RM5 ni pahala lebih, hak ni kurang daripada hak pun RM5 juga. Dapat pasal apa berbeza? Tuhan akan nilai semua. Ada orang bagi RM5 dapat pahala lebih. Pasal apa pahala lebih? Pasal pendapatan dia RM3,000 sebulan, dia bagi sedekah RM5. Ada orang tu pendapatan dia RM10,000 sebulan, bagi sedekah RM5 juga. Maka pahala pendapatan RM3,000 dengan pendapatan RM10,000 sama-sama beri RM5, tapi pahala insya-Allah akan bagi berbeza. Kenapa? Kerana kesusahan. Orang yang pendapatan bukan RM1,000 bagi derma RM1, bagi derma RM5, susah bagi dia, tapi dia korbankan juga kerana Allah SWT. Berbeza dengan orang yang mendapat RM10,000, RM20,000 bagi sedekah RM5. Maka kesukaran dia lebih kecil berbanding orang yang berpendapatan kecil. Maka pahala tu akan bagi berbeza. InsyaAllah pada malam ni kita cuba tengok, cuba untuk mikrofon sini.
Ketika saya ambil wudu tu, tuan-tuan, ada seorang syekh duduk sebelah saya. Saya pun tak tahu ambil wudu. Nak pergi solat sunat duha. Saya pun usalli sunat duha. Allahu Akbar. Syekh tu tepuk punggung saya. Saya pun terkejut dah. Tengok nak sembahyang dia tepuk punggung. Ingat dia nak masuk dengan saya. Rupanya ketika saya ambil wudu tu, tuan-tuan, ada seorang syekh duduk sebelah saya. Ketika saya ambil wudu, tuan-tuan, ada seorang syekh duduk sebelah saya. Saya pun tak tahu ambil wudu. Nak pergi solat sunat duha. Saya pun usalli sunat duha. Allahu Akbar. Syekh tu tepuk punggung saya. Saya pun terkejut dah. Tengok nak sembahyang dia tepuk punggung. Ingat dia nak masuk dengan saya. Rupanya dia tepuk. Saya pun kali 5 dah ya syekh. Dia tak roh maratan ukhra. Pergi sekali lagi. Tak pun wudu. Pergi ambil wudu. Saya pun heran. Pasal apa dia suruh ambil wudu? Aku silap lah. Jadi saya pun ambil wudu. Dia tengok saya. Dia tengok. Kita ambil wudu kan. Ambil. Kita pun pergi solat. Usalli sunat duha. Allah. Dia tepuk lagi. Siapa kali? 5 dah ya syekh. Tak pun wudu maratan ukhra. Dia ambil wudu kali lagi. Saya kata, apa silap ni? Saya pun ambil wudu. Dia tengok sebab dia tahu. Kemudian saya pergi usalli. Dia tepuk lagi. Nah, roh maratan ukhra. Arab ni dia sebut roh. Roh ni masuk roh. Pergi lagi. Maratan ukhra. Tak pun wudu. Pergi ambil wudu. Saya pun ambil wudu. Ketika ambil wudu, saya ambil yang wajib saja. Letak ayat tu letak di muka. Dia bisik kat telinga. Ya akhi, Allah kepada Allah. Rupanya dia suruh doa. Doa apa? Saya pun dengar. Doa apa? Doa apa? Dia bilang, Allahumma bayyiz wajhi min nurika yawma tasyaddu anbiyaika wa la tusawwi wajhi li zulmatika yawma tasyaddu a'daika. Ya Allah, kau jadilah muka bercahaya ya Allah seperti mana wajah aulia. Jangan kau gelapkan muka aku seperti mana gelapnya muka musuh-musuh. Saya basuh muka ni, dia bisik kat telinga kita faham bahasa Arab, menangis saya. Kita ambil wudu ada tak? Tak sempurna ambil wudu. Sambil dia wudu, tengok member sebelah. Rokok. Dengar dia wudu, kita rokok. Atau macam mana sembahyang nak khusyuk kan? Sebab tu kata ulama untuk memudahkan kematian, wudu sempurna. Kemudian saya ambil tangan, basuh tangan, dia bisik kat telinga. Allahumma a'tini kitabiyati. Bagilah suratan amalan tangan kananku ya Allah. Saya basuh tangan kanan mengalir air mata saya. Basuh tangan kiri. Wa a'udzu bika an tu'tiya kitab shimali. Jangan bagi suratan amalan tangan kiriku ya Allah. Basuh tangan kiri mengalir air mata. Basuh kepala, dia bisik kat telinga. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil waj'alni min ibadikas salihin. Itu untuk soal. Ya Allah, bagi aku faham agama, faham Quran, bagi aku jadi orang yang saleh. Basuh kepala, menangis saya. Basuh kaki. Allahumma sabbit qadami ala siratikal mustaqim. Tetaplah tapak kaki aku atas titik sirat. Kita ambil wudu, ada doa tak? Tak ada bang, mulai hari ini tuan-tuan, untuk memudahkan kematian, kita kata ulama, wudu bagi sempurna. Habis-habis tuan-tuan saya doa. Lepas doa saya pergi diri usalli sunat duha. Allah, dia tak ada apa. Itu antara amalan di mana semasa kita ambil air sembahyang. Masa kita ambil sembahyang, kita basuh muka. Doa kita masa kita basuh muka. Kalau kita ambil air sembahyang tu tempat yang biasa, bolehlah kau baca doa ni. Kalau ambil air sembahyang dalam bilik air, kita baca dalam hati je lah. Baca dalam hati. Doa masa basuh muka. Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, putihkanlah wajahku pada masa hari di mana ada wajah-wajah yang dihitamkan oleh Allah SWT, tak bercahaya. Kita minta doa pada Allah SWT supaya muka kita bercahaya. Di antara tujuan muka kita bercahaya supaya Nabi dapat kenal kita. Bila sahabat-sahabat bertanya pada Nabi,
macam mana mu boleh kenal umat kamu wahai Rasulullah? Maka Nabi kata, aku dapat kenal umat aku di hari akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, kerana umat aku muka dia bercahaya, berseri, beza dengan orang lain. Tangan mereka bercahaya. Bila kita basuh tangan, kita baca doa kepada Allah SWT. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, kurniakanlah buku suratan amalan aku dengan tangan kanan aku. Aku basuh tangan kanan ni, mintalah dari akhirat dari pada mahsyar nanti, masa kamu bagi suratan amalan, biar aku boleh terima suratan amalan itu dengan tangan kanan. Pada hari akhirat nanti, Allah bagi buku suratan amalan, Allah bagi buku suratan amalan. Orang yang baik akan terima dengan tangan kanan. Orang yang tanda-tanda yang tidak baik, dia akan terima buku surat amalan dia dengan tangan kiri, dengan tangan kiri. Tak terholor tangan kanan dia, tak tergeruk tangan kanan dia, kita geruk tangan kiri. Dari akhirat besok. Bahkan ada yang lebih teruk lagi, buku surat amalan dia bukan terima dengan tangan kanan, bukan terima dengan tangan kiri. Tuhan kira bahatas pada, mereka kira bahatas pada. Ambil buku surat amalan, letak atas pada, bahatas pada, bahatas atas belakang. Itu kita nasib kita, bila kita ambil asmaya tangan kanan, ingat dalam hati kita, mintalah ya Allah, buku surat amal aku nanti aku dapat terima dengan tangan kanan. Dan masa kita basuh tangan kiri, kita doa juga kepada Allah, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali. Jangan bagi buku surat amal aku terima dengan tangan kiri. Tak say Allah, minta jauh. Begitu juga bila kita basuh kepala, doa pada Allah SWT supaya Allah kurniakan kepada kita rambut kita, kepala kita yang bersih, kepala kita pemikiran yang bersih. Doa pada Allah SWT. Kita baca ke bahasa Arab pun tak apa, kita baca ke bahasa Melayu pun tak apa, kita baca ke bahasa Melayu pun tak apa. Pada itu pernah satu ketika duduk di atas panjang tu, dia nak pergi Mekah, dia pergi jumpa tu Guru Azim. Masa tu hidup lagi lah. Maka tu Guru Azim pasal dia masa duduk Mekah, masa duduk Madinah, membaca lah doa ke bahasa Melayu. Tuk Guru suruh dia baca ke bahasa Melayu. Pasal apa? Pasal nak suruh biar dia faham gapo hak dia minta. Bukan baca bahasa Arab tapi tak tahu gapo hak minta. Itulah bila kita basuh kaki, minta Allah SWT beri petunjuk pada kita supaya kita geruk kaki kita ini melangkah ke tempat-tempat yang baik. Supaya Allah bagi kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang baik, bukan ke tempat-tempat yang buruk, yang tercela. Itulah sedikit peringatan pada kita masa kita ambil sembahyang. Ambil peluang kita berdoa pada Allah SWT. Setiap tempat anggota yang kita basuh itu, kita niatkan kebaikan. Itulah, insyaAllah mudah-mudahan memberi manfaat pada kita. Wallahu a'lam.